Hai, Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. So seperti pada tajuk, untuk video kali ni Mi ada staycation dengan kawan-kawan office. Kami akan pergi dekat Pak Bara, Satun. Okay, kami akan tidur 3 hari 2 malam. Actually ni first time Mi pergi Thailand. Kalau mau nak tahu pasport Mi, dia ada job Vietnam yang trip hari tu je. Mi belum pergi lagi Thailand. Also kalau hampa perasan, Mi dah upgrade Mi punya mic ke DJI mic mini. Okay, mic ni nasib baik baru sampai kemarin. Mi pre-order sebenarnya tau, tapi tak tengok sampai kemarin. So Mi linkkan with Mi punya DJI Osmo Pocket 3. So Mi harap trip kali ni, audio kali ni jelas lah, tak ada dengar bunyi-bunyi angin pun semua tu. So jom kita ke Satun. So kalau hampa perasan macam kat sini kan tak ramai lagi kan, sebab hari ni hari Jumaat. Lepas tu kami main ni pun sebab Ahad ni ada cuti Sultan Kedah, keputeraan Sultan Kedah. So macam memang tak ramai lah kat sini. Pukul 11.10 minit. So sekarang kami tengah check in. Saya tak boleh bawa keluar kamera saya sebab keadaan hujan. Kalau boleh tengok ni lah tu, macam tu lah. Siapa yang booking tu? Aduh, akak kena hujan lah. So begitulah. Kau ni mesti tak ada call aku kan. Mana? Dah sampai. Sama je. So begini je. Tengok tu basah-basah dah kena hujan. Toilet. Sekejap. Tu duk kata dia punya katil ni batu. Memang tak boleh ubah. Aduh. Okay, so dah settle dah semayang jamak. Sekarang dah pukul 3. Nak pukul 3.30 dah. So kami nak pergi ke Nava Seafood untuk lunch. Tak dah lah, lunch sekali dengan dinner mungkin. Sebab itulah. Macam mana? Sekejap. Apa yang cuba nak katakan ni? Okay, sekejap. Kunci dulu. Driver kita. Kita nak pergi mana ni? Nava Seafood. Nava Seafood. Sekejap. Jom.
Lina. Ke-12 boleh no. Leno ke-12 ha. Mana saya dengan kau ke 10 kami. Tapi penting pun. Sampai sini. Kita doa. Cemil macam doa. Dah ikut Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Sampai aman kau sampai ni. Bila makan peluk kepala. Korang peluk kepala, korang naik orat. Ya, address bagi dah, cuma nombor PIC lah. Kau address bagi dah. Kat tadi. Tadi kau survey. Sebab dengan tadi ya, dua-dua. So percubaan membuat ayam coklat. Apa besar dah lah. Tak bisa. Try tengok kat TikTok je. Coklat dan juga Banana. ya, ayam susu. Coklat. Meiji. Okay, sebelum ayam siap, ni yang Mi beli. Okay. Sibuk ke siapa ajak dia tu sebelum yang siap. Aku takut. So, Mi dah beli poki. Okay, kacang yang tak ada kena-mengena ni just untuk nak makan je. Mandi. Dia pemuda je buka. So, Mi beli ni. Inhaler. Mi beli 2. Okay. Lepas tu Mi beli lip oil. Dan juga ni. Lepas tu dengan ni. Okay. Banana, coklat. Bismillah. Yummy. Are, dia sedut. Macam mana? Lepas sedut. Aku tak tahu maksud dia. Lepas dia sedap lagi. Sedap ke tak? Coklat dia kena tambah 2. Coklat dia Tak kurang. strong. Dia banana tu half je. Dia kena Kalau nak coklat ratio satu. 1 to 1. Kena coklat lagi. Ni rasa strong pisang. Tapi dia sedap lah. Masa pelik. Tu zoom dekat banana beach tu. Hi, good morning hampa. So today is day 2 dekat Pak Bara. Okay, sekarang dah pukul 8.30 pagi waktu Thailand. Cuaca pagi ni berapa kali dah duk hujan pagi ni. Kami tak ada keluar lagi, duk hujan lagi. Lepas tu ni baru nampak awan sikit. Tadi ni memang pagi ni Mi rasa hujan 2-3 kali ke 4 kali adalah. Ni pun baru habis settle renyai je. So untuk aktiviti pada hari ni kita akan pergi ke Orange Cafe dan juga National Park. So kalau dekat Pak Bara ni tak tahulah, dia macam tak ada benda-benda yang kedai yang membeli sangat, tahu tak. Dia more tu macam like makan lah. Lepas tu ada some places yang untuk tourism lah. Tapi itulah, rasa macam kurang best sikit dekat area ni. Tapi tak apalah. So dari segi apa, orang tu dekat sini, area ni memang tak ramai ya. Macam tak adalah crowded lah. So rasa tak semok. Okay guys, so kita dah sampai. A few moments later.
Ada apa kak? Orang? Orang? Okay. Dia makan sekali tak ala kad? Ala kad. Oh, tak ada lauk. Dia set. Tak kacau pulman, tak kacau. Duduk tu kan. Tak pernah pi langsung. Kita buat apa-apa semua tak pi. Alhamdulillah cuaca dah elok dah dekat sini. So mi tengah jalan-jalan lagi kat sini. Baru kita beli OOTD. Tadi kan tak boleh nak OOTD lagi. Lepas tu kalau tengok kat sini kan, belakang ni cantik. Dia ada tanam buah orange, tau tak? Okay, kita pergi kat sini tak? So actually banyak spot gila lah untuk OOTD kat sini. Ni hampa boleh duduk sini, naik atas tangga tu. Lepas ada tanam buah orange. Kalau hampa main, hampa boleh try apa, orange juice dia. Sedap kot. Tolong tengok wayar. Oh. Okay, so sekarang kita berada di Muko, betul? Muko Petra National Park. Okay. So bayaran masuk dia 100 baht untuk foreigner. 100 baht bersama makna? Dalam RM13 lah. Dah RM13 di Malaysia. So ni dia just macam laluan tepi laut dah kan. Boleh lah ong sikit. Oh ni. Muko Petra National Park. Bantai strawberry ikat belakang motor. Boleh. Kan warna perak di bantai strawberry. So orang tak ramai sangat dekat National Park ni. Dia rasa tak ada apa pun, just jalan-jalan tepi laut ni je. Lepas tu ada juga kedai apa? Kedai makan tadi. Wow, cantiknya. So far cuaca ni tak ada lah panas yang apa? Menyengat sangat muka tu. Wow! Biasa. Ni view.
ni kalau apa? Photoshoot datang ni. Cantik. Kita nak jalan sepanjang ni ke? Cik, give up dah. Tak ada apa. Tak rasa apa lagi weh. Rasa lapar je. Maklumlah makan. Tak pergi. Jalan dulu. Dah lah. Saya rasa kita kat ni je. Hello guys. Kita berada di pasar malam Pak Bara. Tapi dia sampai kat situ je. Ya. Ada udang goreng tepung. Boleh lah. RM1 sepinggan. 100 baht. Oh. 1 pinggan. Kalau nak beli buah, yang beli kat sini. Hari tu makan dekat rice. Masa nak balik tu ada. Terus bila sampai tempat kita tu ada satu kampung Melayu. Melayu lah Islam. Kat situ ada roti canai. Nak beli roti canai memang beli kat situ. Pancake. Kita berada di teras for dinner. Terror kami. Jangan Cik jalan tu. Cik jalan tu, cik jatuh tu. Wah. Kenapa? Kami duduk deh. Very good. Nampak? Lebih kat atas sikit. Sempat lah. Makan kena sempat. Kangkung dia masak sekali lagi mesin. Kangkung ikan masin ke? Kangkung besar tak tahu. Mek. Oh, tu. Hai, Assalamualaikum. So today is day 3. Kami dekat Satun. So sekarang ni we berada di Tanjung Po. Okay. So kalau dari sini, viewpoint sini akan nampak Langkawi depan tu. Okay. So macam ni je lah. Me expect lebih lah.
Hah? Oi. Cik, tu kalau. Oi, Turun depan ni. Ha. Tu dah dia turun dah noh. Ni ambil gambar. Ambil gambar tu. Tu awak yang tak biru. Aku dah agak on the way nak main sini kan. Aku kata Mimi ni dia kena dah dengan gambar tu. Main mana biru tang ni kelebok. Tak biru. Turn left, then you will arrive at your destination. Okey, sini. Oh, syak. Itu elok lah tu. Kat batu. Tapi kalau saat lagi kita dah nak habis dia pun tak. Bila kita dah start makan tu, saya lupa dah tak pandai kalau kita boleh berbayar. Papaya. Apa dia? Kalau kedah tu biasa biru. Haha, settle lah jawapan abang. Bola lagi. Sama. The problem dengan sebelah belakang is dia lumpur. Ayam dia takkan biru. Apa nak tapi belakang apa lagi. Belah sana elok. Sebelah sini nak biru. Ni, di tengah sikit biru. Ha. Tu pun bukan biru, hijau. Jauh. Apa naik ferry Penang tu kenapa tak pakai? Apa bergerak dari dekat 200 meter dia selebok tapi hijau. Macam tu. Lumpur lah. Biasa lumpur. Jalan kemarin pun dia macam ada sempadan. Ni hijau, ni lumpur. Mana? Takkan pergi jalan kemarin dekat National Park. Jalan kena jauh tak jumpa kot. Ini seperti tisu ni.